Perjalanan bukan tentang destinasi. Ia tentang detik yang kita simpan, senyum yang kita lihat dan cerita yang kita rasa. Hai semua, saya Fasiha dan saya Fatin. So hari ni kita orang nak jalan-jalan kat Melaka. So kita pergi mana Fatin? Kita akan pergi ke Arts Gallery and Cafe. Dan kita orang akan jalan-jalan ke Jangka Walk. So jom ikut kita orang pergi ke Melaka. Selamat datang ke negeri penuh sejarah. Saksikan sendiri betapa Melaka cantik di setiap sudut yang kita jelajahi. Destinasi tempat pertama kami ialah di Tham Siew Yin Artist Gallery. Tham Siew Yin Gallery, jom kita masuk. Bila masuk dalam kedai ni, rasa tenang tu terus datang. Galeri ini diasaskan oleh seniman veteran Tham Siew Yin dan anak-anak lelakinya pada tahun 2001 di Bandar Bersejarah Melaka. Galeri ini juga direka sebagai gabungan antara rumah, galeri seni, tempat kerja dan taman, mencerminkan cita-cita artis tentang kelestarian diri dalam seni. Harga lukisan di sini serendah RM2 je tau guys. Beliau menghasilkan seninya menggunakan pelbagai media termasuk cat air, media campuran dan dakwan. Koleksi seninya merangkumi pelbagai tema dan zaman, termasuk pemandangan bandar dan landscape, terutamanya pemandangan di Melaka. Galeri beliau ditubuhkan untuk mempamerkan hasil karyanya dan berkongsi pemikiran serta falsafah artistiknya dengan masyarakat umum. Untuk destinasi kedua pula, kami ada pergi satu kafe ni yang namanya Pikaku and Courtyard Cafe. So, kita orang pergi sini sebab interior kafe tu cantik and check ni dekat social media. So, kita orang nak try kafe ni sedap ke tak. Jom. Kafe ini terletak di Jalan Samudra, Bandar Hilir, Melaka. Tempat dia cantik sangat. Jadi sebelum duduk dalam kafe, kat luar kafe ni lah masa terbaik untuk OTD check tau. Sudut mana-mana pun memang perfect untuk feed Instagram korang. So jom kita rasa. Yang sepanjang mana nak? So macam yang tak muak. Perteng. 8 perteng. Kalau air, this one is bubble gum. Dia rasa macam soda-soda. 6 perteng. Yogurt strawberry, very sweet. 8 out of 10. Tempat terakhir kita pada hari ni. Dah banyak-banyak benda menarik kita dapat hari ni. And this is our last place. Kita jalan-jalan je. Perkara pertama yang wajib korang buat ialah naik beca berhias ni. Dah penat pusing darat, River Cruise ni adalah cara paling tenang untuk tengok Melaka dari sudut yang berbeza. Dari sini, korang akan nampak street art yang cantik, rumah lama yang unik dan yang paling penting, rasa ketenangan air. Melaka tak sah tanpa warisan Baba Nyonya. Korang jangan lupa cuba singgah untuk beli dodol asli, cermata antik atau hirup kopi klasik yang namanya Old Shop. Christ Church Melaka ni jangan hanya ambil gambar. Luangkan masa sekejap berdiri di sini dan bayangkan bagaimana sejarah dibina di keliling korang. Dan kini, perjalanan ini melabuhkan tirai. Namun, setiap pandangan mata, setiap tawa yang bergema tidak akan pudar. Kita bukan meninggalkan tempat ini, tetapi kita membawa 1000 kenangan yang terukir, menjadi peta abadi di dalam jiwa. Kita datang sebagai pengembara tetapi pulang sebagai seseorang yang baru. Terima kasih Melaka kerana mengajar kami bahawa dunia ini bukan sekadar peta tetapi sebuah rasa yang mengubah kita dari dalam. Hai guys, itu je daripada kita orang. So see you guys on the next video.